Indonesia pernah menentang penubuhan Malaysia. Presiden Soekarno berpendapat bahawa Malaysia adalah sebuah negara rekaan British yang mana akan menguatkan lagi kekuasaan jajahan British pada masa tersebut. Kenapa beliau berfikiran macam tu? Sebab kalau British berkuasa, ia akan menjadi ancaman terbesar terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, konflik ini juga disebabkan pembangkangan politik yang berlaku. Di celah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Kerajaan Malaya akan mengumumkan bahawa negara Malaysia akan ditubuhkan pada 16 September 1963 dan akhirnya pada tarikh keramat 16 September 1963 tertubuhnya sebuah negara Malaysia. Konflik antara Indonesia dan Malaysia akhirnya mula reda setelah kedua-dua negara ini menandatangani perjanjian aman. Yang menariknya lagi, Indonesia telah pun mengiktiraf pembentukan negara Malaysia pada 11 Ogos 1966 dan hubungan antara dua negara ini pun sangat baik sehingga ke hari ini. Jadi, pada hari yang bersejarah ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia.